Dan orang juga selalu sebut, macam mana kita nak berdebat dengan etis, dengan mulhid, dengan orang kafir ni, kalau tak pakai logik. Dia pakai dalil Quran ni, demo ni tak pakai. Selalu orang sebut kat saya macam tu. Sebenarnya dalam Quran sendiri boleh guna akal, bukan tak boleh. Boleh guna akal, bukan tak boleh. Jadi maksudnya jangan hujah akal itu lebih daripada segala-galanya. Dan yang pertamanya kita kena faham, kafir di zaman Nabi mana lebih kafir daripada zaman sekarang. Sesat manusia di zaman Nabi ada berhujah dengan Nabi dan para Nabi dulu-dulu tu, Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh semua kan, Nabi Syuaib dan sebagainya, termasuk Nabi Muhammad. Hak sesat demo ni mana lebih sesat dengan kafir sekarang? Sudah tentu demo ni lebih sesat. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam perdebatan kita dengan orang, bila kita tak tahu benda tu tak ada dalil dalam Quran hadis. Contohnya tentang masalah ketuhanan tu tadi. Ataupun ada dalil, memang kita tak tahu. Orang kafir hujah macam ni, kita nak jawab. Boleh. Berat ke mulut kita nak kata wallahu a'lam. Oh, bila kata wallahu a'lam, dia tak masuk Islam. Dia masuk Islam ke dia tak masuk Islam, bukan hidayah bukan daripada kita. Kadang-kadang kita cuba nak jawab juga dalam keadaan betul-betul salah. Di sudut Quran hadis. Ataupun Quran hadis memang tak sebut pun benda tu. Konon-kononnya nak tunjuk pandai, nak cantas hujah orang kafir ni, orang tak percaya Tuhan ni, kita pakai logik. Dia ada logik tak dia? Kalau kita ada logik, dia ada logik tak? Dia boleh mengumpulkan hujah-hujah logik tak? Lebih atas daripada kita lagi. Lebih baik kita betul kita kata wallahu a'lam. Nabi pernah tak sebut wallahu a'lam dan dia tak tahu? Pernah. Kita tak tahu, kita sebut wallahu a'lam. Oh, kalau gitu dia tak masuk Islam. Masuk Islam bukan kerja kita. Oh, dia tak dapat hidayah. Boleh hidayah dapat tak dapat bukan kerja kita. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Ayat yang kita baca dengan tadi. Sebab tu kita orang nak kembali bersunnah ni jangan terpengaruh dengan hujah-hujah orang. Tak jawab, tak tahu. Wallahu a'lam. Tak jadi hina pun. Tak jadi komen pun. Banyak orang nak jawab guna akal. Dia boleh jawab sekali pun betul ke hujah dia tu. Walaupun dia dapat cantas hujah orang. Dia dapat tupaskan pendapat orang dengan hujah-hujah akal logik dia. Kalau dia menang sekali pun, bentukkan hujah tu. Menyebabkan orang bertambah keliru lagi ada. Jadi tak payah. Hak tak tahu, kita tak tahu. Allah Ta'ala tak mempertanggungjawabkan kita berhujah dengan orang ni mesti betul, mesti nak menang. Kita cerita apa yang kita tahu sahaja. Tapi semuanya kalau kita baca hujah-hujah, tengok dalil daripada Quran hadis, pendapat ulama-ulama salaf, tak ada satu benda yang tak dijawab. Hujah-hujah hadis yang dibangkitkan oleh musuh-musuh Islam ni semua boleh jawab. Cuma kita tak baca, kita tak tahulah atas kelemahan diri kita sendiri. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jangan diikut benda kita tak tahu. Kita ikut dia benda confirm, jelas kita tahu. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, وَإِذَا ذِكْرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا. Apabila disebut tentang takdir, maka diamlah. Jangan duk bahas. Takdir ni benda ketentuan Allah. Kita jangan duk hurai panjang-panjang dalam keadaan di luar daripada maklumat ataupun pengetahuan kita. Maksudnya adalah keharusan menggunakan wasilah perantaraan yang sesuai dengan syariat, iaitu berserah diri terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sebab lebih-lebih lagi kita sebutkan tadi, maknanya ayat yang orang panggil ayat sifat ataupun ayat-ayat mutasyabihat, itu Allah Ta'ala yang tahu seolah macam mana, tidak ada macam seperti bagaimana. Itu yang ada orang tanya Imam Malik kan, kaifa istiwa tu. Jadi maknanya wal kaifu majhulun. Kaifa, limadha, bima, kenapa, bagaimana, itu bukan tak layak dikemukakan. Sebab ia membincangkan tentang zat dan sifat Allah, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Kita ni baharu, Allah Ta'ala itu qadim. Jadi mana tak boleh kita buat andaian ataupun huraian. Serah kepada Allah Ta'ala sendiri yang mengetahui tentang diri dia sendiri. Dia kata maksudnya adalah keharusan menggunakan wasilah perantaraan sesuai dengan syariat, iaitu berserah diri terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan bukan perbahasan dengan akal, fikiran. Sebagaimana halnya manhaj madrasah aqliyah. Madrasah aqliyah, pengajian ilmu kalam ni banyak guna akal. Lepas tu dia belajar dulu hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Hukum akal tu nak kena kemana? Tiga-tiga tu lah nak kena tahu. Hukum akal tu apa dia? Wajib akal, mustahil akal, haruh akal. Nak kena mantap yang tu dulu, baru belajar ilmu yang berikutnya, ilmu tentang sifat-sifat Allah. Hak tu kena kenal dulu.
Ayah dengan anak yang mana lebih tua? Oh, ayah. Oh, betul. Sesuai dengan akal. Langit dengan bumi, hak mana atas, hak mana bawah? Oh, langit atas, bumi bawah. Kalau kata langit duduk di bawah, bumi di atas, oh, tak sesuai dengan akal. Ya, dia duduk uli, duduk main yang tu dulu. Ayah dengan anak, hak mana besar, hak mana kecil. Ini harus. Ayah boleh jadi besar daripada anak boleh harus besar daripada ayah. Tu boleh. Tu terima akan, harus akan. Jadinya, sesuatu benda yang tak diterima oleh akal adalah mustahil. Benda tu tak wujud. Allah Ta'ala bukan baharu. Sifat baharu itu dia duduk di atas, di bawah, di kiri, kanan, depan, belakang bergerak. Allah Ta'ala tidak bergerak dan tidak berubah. Itu kena faham tu. Kena faham. Sebab Allah Ta'ala tu dia tak sama dengan baharu. Mahasiwallah. Alam tu mahasiwallah. Selain daripada Allah Ta'ala tu adalah alam. Alam tu sesuatu yang boleh berubah. Setiap benda yang berubah itu adalah baharu. Mengaji sampai ta'ala mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Kesalahan Allah Ta'ala dengan baharu. Tak atas, tak bawah. Maknanya kalau baharu ni dia bertempat, dia ada arah. Dia ada tempat, dia ada arah. Lepas tu pula dia baharu ni dia bergerak dan dia boleh berubah. Jadi bila kata Allah Ta'ala atas arash, masuk akal tak? Itu sifat Allah berada di atas arash. Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Ayat Quran, ayat tu betul, itu betul ayat. Tapi kalau kita terjemah secara zahir, membawa kepada penyerupaan dengan baharu. Sebab yang bertempat ini, sebab kita dah belajar dah hukum akal tadi. Yang ada tempat ni semuanya makhluk. Kalau Allah kata Allah Ta'ala arah itu tempat ataupun arah, makhluk lah Allah Ta'ala. Sedangkan wallahu waliyun 'anil alamin. Allah Ta'ala terkaya daripada sekalian alam. Tak boleh terima kata Allah Ta'ala. Jadi istawa di situ dengan mana? Istaula. Dengan mana mengurus, berkuasa, memerintah arash. Sebab apa? Kalau diterima secara zahir, menyerupai baharu. Okey, tolak satu ayat. Rahman Rasulullah ni kena takwil lah. Bukan tolak ayat, tak kena takwil. Allah Ta'ala nuzul pula. Tadi, nuzul maknanya ke atas, ke bawah. Sama ada bergerak ataupun berubah. Intiqal, berubah. Taharuk maknanya bergerak. Allah Ta'ala tidak bergerak dan tidak berubah. Kalau kata atas turun ke langit dunia 1/3 malam, sebagaimana sebut dalam hadis, tak diterima sebab tak masuk tadi. Tu yang kita kata salah di situ. Tentang innallaha sami'un basir. Iaitu boleh terima. Allah Ta'ala melihat pendengar kata-kata tu, wa kallamallahu Musa, boleh terima. Tapi yang ni tak boleh terima kerana tak masuk akal. Sebab dipasak, dididik, kukuk-kukuk mana pun mesti akal dulu. Tang tu yang jadi salah. Ahli kalam, ilmu kalam. Dia tengahkan logik. Kalau kita kata atas arah, kita tak tahu. Itu kerja Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nuzul. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Quran kata tidak ditanya perbuatan Tuhan. Istiwa perbuatan, nuzul perbuatan. Tidak ditanya perbuatan Tuhan. Dan manusia lah yang akan ditanya. Kalau kita pegang Quran, selesai. Kau suka dia, dia nak kata dia macam mana. Dalam Quran, dalam hadis pula disebut kaki kan. Disebut jari. Inna asabi'a inna qulubani adama. Disebut dalam hadis apa dia, sesungguhnya hati anak Adam itu inna Allah yuqallibu asabi'a ibnu Adam kan. Allah sesungguhnya Allah Ta'ala membolak-balikkan hati-hati manusia sebagaimana yang dikehendaki. Kita tak tahu jari macam mana, itu sifat. Bukan kita kata anggota jari ataupun anggota tangan yadullah. Bukan kita kata anggota tangan. Ibnu Khuzaimah, Imam Baihaqi, ulama-ulama salaf, semua kata sifat. Semua dia orang ni confuse keliru bila sebut tangan, anggota tangan. Jari, anggota jari. Bila anggota tangan, mesti ada kepada jisim. Dia tak ada tangan saja. Tangan tu, tangan asing. Pendengaran asing. Bila sebut anggota tangan, tangan mesti ada kepada jisim. Itu yang dipanggil mujassimah. Menjisimkan Allah. Musyabbihah. Mentashbihkan Allah. Mumathilah. Memisahkan Allah dengan baharu. Jadi salah tak sebut. Dalam kita salah tak sebut anggota. Tangan-tangan.
Jadi ulama yang salaf generasi yang kedua dia hurai, tak nak bagi orang pening, dia mula dah hurai tangan itu adalah sifat. Kalau sahabat dulu tangan-tangan, tak tahu serah kepada Allah. Jadi isunya bila kita berserah kepada Allah Ta'ala, hati kita lapang, tak cuba duk cari macam mana ni. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Beriman, percaya je, bukan suruh faham. Ayat itu kita ulang banyak kali dalam majlis pengajian kita supaya berkaitan dengan Allah, sama ada sifat zat serah kepada Allah. Jangan kita dah bahas. Sebab tu dikata sini wa idza dzikral qadaru, qadar sebahagian daripada ketetapan Allah. Apabila disebut tentang takdir, maka diamkanlah. Maksudnya adalah keharusan menggunakan wasilah perantaraan yang sesuai dengan syariat, iaitu berserah diri terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan bukan perbahasan dengan akal fikiran sebagaimana hanya manhaj madrasah akliyah. Guna akal banyak bahas nak bagi sesuai dengan akal dia tadi.